Hello gang, welcome back to my channel Putra, and today kita akan bersambung Bendy, anak penjahat. And kita akan bersambung untuk chapter 3 kali ni. By the way, saya nak cakap selamat Hari Raya untuk semua. And kita dah lama tak upload video sebelum Raya. Sebab saya ada kerja sikit, ada ada urusan sikit. So kita tak boleh tunggu lama-lama. Kita kena habiskan juga game ni macam mana pun. And jom kita teruskan. Start. Rise and fall. Bangun dan tidur. Bangun dan tidur lah. Wah, itu Goofy kan? Ramai panggil Boris, tapi saya panggil Goofy pula. Tak apa. Sekadar panggilan. Boleh kan? Tak boleh buka lah. Ingatkan boleh. Tik-nik. Ya. Wah, ini kilang memang banyak besar ah. Oh. Danger. Banjir, syak. Kunci. Boleh buka. Mantap. Boleh ambil pam. Tak boleh. Boleh buat main. Berfungsi. Ingatkan rosak. Lain macam baju Goofy. Ini Goofy. Wah, santai habis Wah, you. Dedet. Ui. Nak panggil apa ni? Ini Goofy ke? Bendy ke? I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever's missing. Boris probably has it. Mantap. Tanya yang dia. Hey, buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Oh. Kena cek sup. Mungkin Red Bull ke ni? Sup lah. Ingat Red Bull. Habis lama ni kita minum tu sup lah. Masalah. Tak ada. Boleh buka. Mantap ada. Ya. That should be enough. Oh, masak. Sekejap ingatkan kena pakai mangkuk ke apa. Nah, sup yang tak sedap. Wah, dia kasi hadiah. Wah. Oh, simpan Patutlah selama ni tengok tak ada. Oh. Ya. Okay, jom. Let's see what's out there. Don't wander off. Oh, dia ikut lah. Dia kata jangan pergi mana-mana, tapi saya nak ikut juga. Bendy ni. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Oh, okay. Mantap. Jom. Oh, tiba-tiba malap terus. Oh, dekat belakang seram. Don't be scared, Boris. Keep the light near you so you don't get lost. Jalan dulu. Bukan nanti saya pergi yang sesat pula. Laju yang jalan. Kejap lah. Uish. Bunyi apa tu? Did you hear that? Yeah.
Oi. Terkurung terus. Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas for us? Nah. Ikut juga ke? Dah tak boleh ikut. Terkurung gitu. Sebab ni lompat. Yang ni attract kan. Dia bukakan pintu agaknya. Mantap. Macam ni lah Goofy. Titik. Tak suka logo ni. Oh, Wow. I don't remember any of this. dia tak ingat. Dia lupa ingatan ni apa. Oh, ada tempat ni Don't forget to punch card. It can save your job. Okay, punch card banyak kali. 1, 2, 3. Always on time. Mantap. Oi. Bunyi apa tu? Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Dia suruh buka. Jalan tutup. Ada tip Ya. May not be seeing what the big deal is. So what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? But sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he could be telling me what I'm to be doing with this warehouse I got full of that angel whatchamacallit. And a scrap of that mess myself. You probably have to melt it all down to be rid of it all. Oh. Satu apa saya tak faham. Kena hidupkan. Tak hidup. Tak buka. Okay, unclock bell. Ni okay. Oh, lah sangkut. Ingatkan tak ni yang sangkut. Okay, lagi. Besar juga tempat ni. Ingatkan kecil. Sampai sangkut 2. Lepas tu hidupkan switch ni. Betul tak? Betul. Mantap. Ya. Uish. Pilih apa ni? Asal penuh dengan anak patung ni. Oi. Oi. Betul-betul dia nyanyi lagu iklan ke apa ni? Lagu Doktor ke apa? Not that danger. Angel ni baik ke jahat sebenarnya? Jangan cakap dia macam Bendy dah. Danger. Oi. Oh. Itu bukan Angel. Si ada tanduk. Alamak. Oh, dia ketahu. I see you there. A new fly in my endless web. Saya bukan terbang. Ingat lalat ke apa? Let's see if you're worthy to walk with angels. Alamak. Uish. Pecah dia kerjakannya. Tembus terus. Teruk. Ni bukan tak ada jalan. Boleh ada Tak apa. Kita teruskan. The Demon, The Angel. Kita nak ambil yang mana ni? Tapi dia kata tadi follow Angel. Follow Angel lah. Dia tutup. Kiranya kena pilih satu lah. Apa dia ada kaitan dengan ending ke nanti ni? Saya terlepas ada tip punya. Everything feels like it's coming
get the memo. Alice Angel will now be voiced by Miss Alison Pendle. A part of him died when he said that. There's gotta be a Oh, way to Alice fix Angel it. tu suara Alice Pendle. Siap ada tempat menyusup korang. Alamak. Ini saya tak suka ni. Teruskan. Ui! Boris. Oh, you scared me to death. Don't suppose you tak found anything kelakar, we eh. can use to protect ourselves with. Betul-betul tak kelakar yang Goofy. Kang kejar betul-betul kang. Minta. This will do. Ya. Mantap. Ish. Banjir kat sini. Looks like to open this, we're gonna need to throw 2 levers at once. Do You get this Swiss. one. I'll find the other. Oh, ni tempat ni tempat respon. Tempat kalau kita terkena apa, respon kat situ lah. Dia baca geng. Baca geng ni jahat. Oh, jahat. Wow. Amaran next time jangan tengok Foster lama-lama. Ya. Ui, kebal betul benda ni. Oh. Salah. Okay, jom. Goofy dah tunggu dulu. Awal yang relax lah. Ya ni. Jom. Jalan lah. Memang tak ikut belakangnya. Itu kita jalan lah. Dia jalan dulu sebelum dia. Jalan mati. Betul lah je, memang tempat menyusup lah ni. Saya kat sini. Siapa kat situ? Yelah, kena ikut je. Cepat. Memang kat sini lah ikutnya. You're so interesting. So different. I have to say, I'm an instant fan. Looks like Tiba-tiba ada suka dekat come to me now. Level 9. level 9. Tak nak. Wah, lain macam dunia ayat. We see Angel. Alice Angel Asal dia panggil Alice Itu kan Angel tu. Kenapa ada kau tanduk? Tinggi betul level 9 nya. Oh, level 9 sampai. There's a whole twisted world out here. Geografi. Ya ada. These blasted elevators. Sometimes they open, sometimes they don't. Elevator tu rosak ke? Sometimes tak boleh buka. On going to hell and back. I keep telling these people, if Mr. Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to end up falling to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. Oh. Lift tu sentiasa rosak ke? Teruk. Shouted the girl. No, bukan girl tu. But a demon. Wish, woi, nak pergi mana Goofy? Woi, lari, lajunya. Woi, kejaplah, woi, lajunya. Wish, apa ni? Asal badannya kena macam tu? Sebiji Goofy. Alamak. Banyaknya.
kena dera woi. Woi. It took so many of them to make me so. Saya harap korang nampak sebab Anything game less ni than ada perfect. tengok macam gelap sikit. Off the dark sikit. I had to do it. She hate me. Siapa make awak? Who would have thought? Me having lunch with Joey Drew. Apparently times are tougher than I thought. For a moment there, I thought I'd be stuck with the check. But I gotta say, Joey panggil Susie Campbell. Susie Campbell. Joey panggil dia Alice. I liked it. Susie ni Alice ke? Dalam pewak takkan lah kan. Tapi takkanlah sampai macam tu. Open the door. Ya. Buat apa lah? Oh, dia dera lah. Oi. Sampai terus mandikan. Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart till my heart's still light? Tak nak tengok. Dia tutup pintunya. Wah. Take this little freak, for instance. Red Bull. Crawl in. Really is indeed hate my idea. Couldn't touch me. Pull me back. Do you know what it's like? Living in the dark puddles. It's a buzzing, screaming Teruk. well. Oh, dia punya mata berlubang. Ai. Astagfirullahalazim. Apa dah jadi? Shapeless slug. It made me an angel. Wah, ini bukannya sakit mental ni. Touch me again. Alamak. Close now. Dia ingat dia angel ke? Dia demon tu. Wah, sampai tercengang. I'll let you send and leave this place. If you defeat easy, weak, Oh, kalau kita buat something untuk dia, dia akan lepaskan kita. Okay? return to the lift, my little errand boy. Ui, dia sambung seksa balik. Wah, seram. Oh lah. Kalau dia tengok betul-betul ada tanduk. Tapi ni bukannya angel. Angel cuma ada benda gelung atas tu. Bukannya ada tanduk. Jalan mati. Saya harap korang enjoy game ni. Jom. My machines are hungry. Weh, dia tutup. Take the wedge. Aduh, kena buat apa yang dia suruh. Ya. Okey juga. Dia benda batang pipe. Batang pipe tak kuat. Ini kuat kot. There are so few rules to our world now. So little truths. Level K. But there is one rule we all know and respect down here. Goofy. Asal ada kat dalam tu. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. If Okey. you see him, you'd better hide. Oh, nak kena If nyuruh. you don't, well, I enjoyed our date. Kita bukan Now, dating let us Ini bukan begin our dating. work. Ini penyiksaan. Explore dulu. Kan jumpa satu. Ya. Oh, kuat. Ya. Mantap. Okay.
Spawn kat sini. Tutup pula. Tak apa, tak apa. Kita kena teruskan juga. Saya dapat rasa macam chapter yang ni macam lama lah. So kita kena cepat sikit lah main ni. Another Safe. day, another dollar. Save lagi. Punching in. Ya. Sini. Ya. Makanan Goofy ada kat sini tapi bukan Jom kita naik. Wow. Tit. Tinggi juga level ni. Nak naik tangga lagi tadi. Ui, hujung lagi. Alamak, salah tekan. Buka. Ini level apa pula ni? Kita tengok dulu misinya. Cek gear dekat level K. Oh, ini bukan. Ingat gear tu. Wow. Ambil ni. Tak ada pula. Saya nampak ada air. Ya. Perlukan tenaga untuk melangkah jauh. Tahu je akan melu pula. Untuk melangkah jauh. Ya. Kiranya bukan tingkat ni. Oh, ada lift juga kat sini Ingatkan tak ada. Ini level P. Okey, faham. Level K. Tingkat lagi satu. Atas sekali ke? I don't want to work here anymore. Saya tak nak kerja kat sini selamanya. Siapa suruh kerja? Kan tak dibayar gaji. Okey, ni turun. Kita naik. Ya. Masih ada tempat menyusup lagi Memang banyak tempat dia. Ya. Tinggi betul tempat ni. Oh, kalau 10 tingkat matilah weh. Aduh. Banyak in Nasib baik nampak. Ya. Have you met him? The Ink Demon. Tak jumpa. Said he hears everything. Level apa ni? Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn't run so Ini fast bukan if dah I pergi were tingkat you. ni. Tapi kita You never know what tak will boleh naik draw lift. him in. Dia menyusahkan kerja kita lah.
Mantap. Banyak air Red Bull. Ada dua Uish. Ya. Ya. Oi, kuat. 2 hit. Jumpa pun. One down. Boleh buka? This one's empty. Oh, kiranya ada something lah. Ada gear tu. Okay. Tak apa. Kita explore. Ya. Oh, ada. Kiranya kalau situ jaga, ada something lah kat situ Okay. Ya. Betul aja. That should be plenty. Return them to me. Oh, And kena return try balik not tempat to dia. die on the way back. Dia kata jangan mati Faham. Masih kekal lagi. Patah balik ke Angel Demon. Bukan Angel Alice. Angel Demon. Ya. Oh, kena turun naik tangga balik. Oh, ini satu penyiasaan. Nanti kalau tak buat, kita tak lepas game ni. Push. Jauh lagi. Kejap. Banyaknya. Tapi tak boleh ambil. Ish. Ada dia. Itu ke yang dimasukkan Indemon? Makin teruk je tengok. Oi, lamanya. Kita nak gerak ni. Nateh betul. Kena berani. Terus. Benda tu follow Muncul. Nasib baik tak. Jauh Beuh. Ini kalau hari-hari naik turun ni boleh kurus. Mantap. Okey, lagi. Tak boleh buka. Stuffed full of extra thick ink. It makes me sick. And yet, it's the perfect thing for keeping myself together. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Alamak, dia kasih inject lah. Nak inject siapa ni? Oi.
Okey, jom tengok cerita tu. Level 11. Okey, jom. Kita tengok benda ni kuat macam mana, berfungsi ke tak. Still tak boleh buka Level 11 dekat tempat ada banyak tu tadi. Ada banyak barang. Okey, berfungsi tapi 2 hit. Wish. Agak payah kat situ. Banyak barang masuk saya. Tempat makmal tadi tu dia macam makmal, macam laboratory kan. Okey, jom. Ni. Tapi ni bukan dia kata level P je. Ini level P kan. Level 11 atas level K. Slow learn. Kita tengok dulu, check. Oh, betul, tak kena naik lift. Goofy ada kat sini. Patut tengok dekat lift bawah tak ada. Okay, jom. Goofy, dah makan belum? Tak apa ke? Kerja tak dibayar gaji. Kat sini Oh, dia tutup. Takut punya Goofy. Tak boleh buka. Sini. Ya. Tak ada. Asal kepala ni macam tu. Ya. Benda ni. Benda tu ke? Oi. Dia penyusup Oh, muncul. Dia cakap. Ya. Tak ada. Uish. Oh, ada. Tadi tengok tak ada. Uish. Apa tu? Oi. Zombie ke tu? Jumpa. Yes, dapat. Ada tip. Frankie pula. Welly. These people gotta lighten up. I mean, hello, you make cartoons. Your job is to make people laugh. I'm telling you, if these people don't start cracking a smile every now and then, I'm out of here. Hush, dia pun tak nak kerja kat sini. Dah dapat 2. Lagi 1 ke kena ambil lagi 1. Muncul lagi ke benda tu? Benda tu seram bunyinya. Kat sini punya. Ya. Tapi tak dapat. Tutup. Kiranya benda tu rare. Red Bull. Ada lagi. Ya. Penguat tenaga.
sini tak adalah. Habis kat mana pula? Dia kejap muncul ni. Aduh. Kena check lagi. Uish. Ui. Dia muncul kat belakang saya tadi Alamak, tak perasan lah korang. Sorry. Mungkin lama sangat kot kat situ. Tapi dia kata tak ada cakap jangan sampai mati kan. Okay, kita kira selamat lagi. Dia muncul tiba-tiba. Kejap. Ni dia. Dia main cabar dengan saya Wish, betul merata dia sampai keluar. Dapat pun. Oh, makes my skin crawl. Kena kejar dia Is done. Bring me back my equipment, please. Ini bukan equipment. Ini kan peralatan awak. Peralatan awak tak tajam betul. Dunia ni senjata memang tak betul tajam. Ui. Ada pun. Ya. Mantap. Ada lagi. Kuat betul minum. Sampai bawah. Dan tak ada. Ngam. Mau lancar. Dah macam minum 100 plus lah. Knock. Tak muncul. Oh. Dia muncul lagi. Betul-betul. Follow habis Okey, selesai. Dia kasih batang paip lagi. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Sparing? Ingin nak bergaduh ke? Tak epang ke? Uish, dia kasi pam tandas. Level P. Okey, level P yang tadi yang ada apa? Telap, 3 telap tu. Suis tu. Cari manual lagi naik. Beginilah nasib hari-hari nak kerja tak dapat gaji. Oh. Salah. Ya. 2 hit. Sky 2. Sky 2 keluar. Tamak.
Nasib tak KO. Oh, aduh, sakit. Ui, bila masa kau muncul kat sini? Oh, curi nasib KO. Ada tempat menyusup. Okey. Ni level P, kita kena anu pump tu. Ini dapat pump. Ni tak ada. Wow, sakit. Okey. Betul lah. Tengah-tengah. Sampai penuh. Cuba kita try tengah dulu. Isi tengah. Betul lah cu. Tengah-tengah lah korang. Okey. Okey, dapat. Mantap. Okey, jom. Sini tak ada. Wow. Pantang. Sebaik. Okey, ni dah. Okey. Mantap. Quite the efficient little errand boy, aren't you? Ui. Objektif. Patah balik kat dia. Jom kita kasih. Dapat item kasih dia. Dapat item kasih dia balik. Lama. Dia muncul lah. Tak sempat. Macam mana nak menyusup tu? Dia kejar. Muncul dari belakang. Nasib baik boleh respawn balik tau. Tapi kat sini harap dia tak muncul lagi. Dia kalau muncul lagi, lintang pukang lah saya lari. Harap item ada lagi. Okey, still ada. Yang mana tahu hilang kan? Ada kalau setengah game biasa kalau kita main, item tu dia tertinggal kat situ. Payah. Kapal terbang banyak Buat apa tu? Buat terbang-terbang untuk Goofy. Muncul. Mantap. Tak ada Red Bull ke? Penat ni. Suzy lah ni. Suzy pula. Demon Angel lah ni. You see those grinning demons? Let's remove them, shall we? I've got just the tool to make this even more enjoyable. Dia kasi apa pula lepas ni? Ini bukan kapak saya ke? Dia simpan kapak saya. Objektif level K, Heaven Toy. We have entertainment. Ini level K kan?
Kan ini level 9. Level kita tingkat paling atas. Ya, ni baru saya nak dapat kapak. Ini tak dapat kasih batang paip. Ya, saya tak takut lah. Sini. Ya, critical hit. Bunyi apa tadi tu? Tak ada. Ambil ni. Oh. Dapat pun air Red Bull. Banyaknya Red Bull. Kekenyangan. Ada patung Bendy atas tu. Sampai boleh pergi. Tingkat paling atas. Sekejap. Betul lah. Lama dia muncul. Dia muncul. Mana bendanya? Itu lah. Korang nampak tak benda hitam yang kat situ, yang jalan nak turun tangga tu? Weh, hilang. Tembus Hush. Betul tak? Betul. Kena cari papan kayu yang selalu kita benci ni. Alamak, dia muncul. Monyet muncul, monyet. Ya. Satu hit terus. Tak ada air Red Bull. Sini. Dapat respon. Banyaknya. Ya. Saya benci. Dia muncul. Ya. Tak ada. Mantap. Makin jauh Hush.
Ada lagi tempat menyusup. Say hello to kapak. Tak boleh buka. Kita patah balik ke sini korang. Ish. Lain macam ya Allah dia. Tengok dia muncul je. Dekat situ ke? Alamak, macam mana ni? Oh, betul lah dekat bawah tu. Tu. Dia turun bawah tu. Saya nampak. Selalu ini jalan. Tak apa, asalkan dia tak nampak tak apa. Cepat-cepatlah pergi. Pergi mana tu? Uish, dia muncul lagi. Oh, dah. Ya. Tembus lah. Jalan sana tu. Jalan utama tu kan. Now that Mantap. was fun. Oh, but I forgot to mention, he hates it when I do that. I would hide if I were you. Buat apa? Buat apa? Dia suruh hide. Kena hide ke? Kita tengok dulu. Patah balik ke level 9. Okey, tak apa. Jom. Kena berani dululah. Kau tak sampai ni. Bila nak sampai kan? Ini kalau biasanya kalau gelap-gelap macam ni, dia perlukan Red Bull ni. Hilang dah. Penat ni naik turun tangga ni. Scooby-Doo pula. Game ni
saya tahu, cuma cakap ada sambungan kan, The Bandit and the Dark Revival. Tapi yang itu yang kedua. Tapi saya dengar-dengar lagi ada sambungan lagi. Tapi betul ke korang? Mungkin lah, maybe lah. Kita pun tak tahu kan, tak yakin dengan benda tu. Kadang-kadang info tu betul, kadang info tu salah. Takut ni. Kau kena katok. Katok. Tak kena. Kita kasih pergi Mantap. Dapat pipe lagi. Disgusting wretches have wandered my halls, have gone unchecked, trying to drag me back to the darkness. Don't take your angel. Apa lagi ni? One by one, smash them into coals, kill them. Wah. Teruk. Kena. Ui, dia muncul. Tadi tak muncul pun. Time ni dah nak muncul. Ui, lajunya. Ui. Lajunya. Itu penumbuk. Yang ini. Wah, dia pakai badge. Sepanah. Sakit dah. Yang ni. Ini kepala tanggal. Ya. Teruk. So quiet. Memanglah quiet. Dah tak ada dah. I like the silence. Don't you? Saya tak suka silent. Saya lagi suka bunyi bising. I hate leaving work unfinished. Fortunately, I have you to pick up the pieces. Alamak, dah muncul. But you'll have to go even deeper. Down into the abyss. Take the lift down. Ini ke abyss lah. Say hello Ini to kilang. an old friend. Sending you a little present. A little firepower. Wow. Take care of it. Dapat senapan It ke? belonged to Fire power. someone very special. Mantap. Ye. Dapat fire power. Oi, I forgot. It's a little hard to get a hold of. Oh, kena well. scam. Better luck next time. Apa? Terketawa. Apa ni objektifnya? Pergi ke tingkat paling bawah. Dia pergunakan kita lah. Tingkat paling bawah. Kita punch card dulu. Punch card ni safe. Always on time. Lagi sekali. I better get overtime for this. Okey, mantap. Jom. Tak ada. Lift tu tak boleh guna Kiranya kita kena guna lift level P. Uish, muncul. Ni kau tak bunuh ni, kejar sampai mati. Kejar sampai lembah cacing. Weh, dia muncul. Oh ni. Yang kan depan saya punya tepi lorong. Kejap. Sana kan lift. Ya. Nasib baik satu je. Betul aja. Hai Goofy. Lama tak nampak. Tingkat paling bawah. Ya. Dah makan belum? Aku lapar ni. Kasih
Red Bull. Haus ni. Ui. Aduh. Dah sampai dah. Ui, dia tutupnya. Apa? Kena tinggal lagi. Apa ni? Oh, jantung. Kena kumpul 5 jantung. Ui. Apa benda tadi tu? Sekali ambil jantung kau bunyi. Projectionist. Projectionist, skulking in the darkness. You be sure to stay out of his light. Oh, If itu you ah. don't want trouble, just bring me back the pieces I need. Okey, faham. Jangan sampai nampak dia. Okey. Korang tengok okey game ni Tak ada hanging Jom. Oh, dia kat sana. Ui, dia muncul. Oh, laju. Oh, dia tahu. Apa? Macam mana nak tahu dia nak ke sana? Bunyi air. Cek dulu. Bismillah. Dekat situ lagi. Oh, macam mana ni? Dia detect benda tu. Jauh-jauh buat tu. Uish, bahaya lah macam ni. Pantang jalan sekejap. Sekejap dah lepas ke? Okey, dia lepas. Relax. Lagi lepas dulu. Tip. Okey. Now, I'm not looking for trouble. It's just the nature of us projectionists to seek out the dark places. You see, I've learned the ins and outs of this here studio. I know how to avoid being bothered by the likes of this company. That projectionist, they always Kiranya say, projectionist ni memang dah lama hidup ha. looking for trouble. Well,
Man, yang kawal projector ni. Even when I'm right behind him. Okay, jom. Tak ada. Kalau dia dekat belakang sana, kita kena ikut penuh belakang dia. Kalau tak, nanti dia tembus sebelah sini. Sebab jalan ni tembus ni. Saya tengok pun tahu. Tapi dia jalan laju Kau dengar tu? Tak ada pula. Alamak. Kat mana ni? Dah macam ni saya tempatnya. Tak ada. Oh, ada. Lagi. Saya dengar. Oh, sit on the street. Lajunya. Betul-betul rakus. Tak apa. Kita tengok. Ni lagi. Mantap. Dapat 3. Lagi 2. Alamak! Yang ni sempat kalau kita nak nyorok. Kalau yang itu, yang lagi satu tu, yang seekor tu, susah menor. Dah jauh belum? Saya harap dah jauh lah. Okay, sini tak ada. Alamak. Asal ada orang dark tu. Saya risau je dua-dua ada. Alamak, dia muncul. Dia muncul lah korang. Alamak. Masalah. Tapi okey, mantap. Dah tak muncul. Relax. Sebab kita tak dapat nak detect Sebab saya jalan, dia bunyi dengan hari tu sekali. Mantap, last. Bring them to me, now. I don't like to wait. Menyusup! Dah cik jangan keluar je. Kena level 9 lagi Saya harap dia dah lepas lah. Bunyi macam tak berapa jauh sangat.
muncul. Oi, dia kat belakang saya je ni. Dia kejar sampai dapat. Dia boleh naik Terkejut juga saya. Oi, bukan tak boleh naik ke tadi? Asal tak boleh buka? Goofy, buka lah Goofy. Dia stuck kat situ betul-betul menyusahkan. Oi, kejar ni masalahnya ni. Okey. Dia tak buluh. Dia tak buluh dah. Saya harap dia jalan macam biasa lah. Boleh stuck kat situ tak benar. Dia serang memang sakit. Jangan cakap tak sakit. Memang sakit dia serang. Sentiasa jaga bawah Okey, dah clear Goofy. Buka pintu. Buka lah. Oi. Tak boleh. Saya rasa mungkin ada switch button kot. Saya rasa ni lah. Betul. Ish, patutlah tak boleh. Goofy lah ni. Kenapa tak buka? Ke level 9. Goofy lah ni. Eish. Nasib tak boleh serang. Kalau boleh serang, dia try. Dah sakit lah. Sorry. Okey, jom. Kita tutupnya balik. Betul tinggalkan saya kan Goofy ada lagi. Ya. Okey. Sampai. Nah. It seems we've reached the end of my to-do list, my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I'll always treasure it. Return to the lift. It's time to go home. You time to go home.
Dia nak perlukan semua tu untuk apa Angel tu, Angel Demon. Punch kat lagi. Ya, Another day, another dollar. lagi sekali. Another day, another dollar. Setiap hari tak ada duit. Wih, dia Have you auto. ever wondered what heaven is like? I like to dream that it's quite beautiful. A soft valley of Angel ni green grass, rosak lah saya rasa. flanking warm sun. Dia I don't berpi think I'll bukan? ever get to see it. Are you ready to ascend, my little errand boy? The heavens are waiting. Heaven apa ni? Ini dah macam tempat pembuangan sampah. Kenapa tu? Dia ketawa. Oi, benda apa yang kau dustakan? Wow, dia ketawa kan? Oi, oi, Ufi. Oi, terlepas balik. Oi, Henry, I know who you are, and I know why you're here. terlepas. Will Oi, not stop what needs to be done. Now come down and bring me back my forest. oi, Kofi. Perfect forest I've ever seen, and I want it. Aduh, I need it inside. jangan ambil lah, jangan ambil Kofi saya. Don't you understand? Don't you get it? Give him to me. Tak nak. Yes, Hai. take him. Oi, bagi laju. Oi. Oi. Ya. Ya, dah bangun. Dah bangun ni. Goofy. Belakang awak tu. Diculik. Aduh. Goofy. Hoi. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Dia mimpi lagi. Dah masuk chapter 4 Okey, saya rasa korang video konten saya kita tamat kat sini dulu. Chapter 4 saya akan bersambung pada next video. Tak lama. Saya pun nak habiskan juga game ni macam mana pun. Korang tak boleh tunggu lama-lama kan. Okey. Kita sampai terkejut Goofy kita kena tangkap dengan si Angel Demon tu. Wah, kejam. Okay, saya stop dulu. Lagipun benda ni pun dah save. Kita akan berjumpa lagi. Bye-bye.